seterusnya adalah pada kalimah Allah. Kalimah Allah ini ia dibaca dengan tebal kerana baris huruf sebelumnya itu ialah berbaris atas. Wallah. Wallah. Berhati-hati ketika menyebut huruf waw supaya tidak terikut ketebalan pada kalimah Allah. Wallah. Wallahu Dekat sini Hamzah dan Ain jelaskan sebutan makhraj masing-masing, iaitu Hamzah di bahagian pangkal kerongkong manakala huruf Ain di bahagian tengah kerongkong. Dan dekat sini kalau kita lihat Ain ini bertanda sukun. Pastikan kita kena raikan sifatnya yang bersifat tawasud, iaitu mengalir sederhana. Wallahu a'lamu. Elakkan daripada kita menyebutnya dengan sekat. A'lamu bima dan dekat sini kalau kita lihat ada mad di situ, cukupkan kadar harkatnya 2 harkat. Kemudian yu'un.